Kembali lagi bersama saya pengacara TUPSS Semesra. Pada tahun ini, SMK Sungai Rawang menjadi tuan rumah untuk kejohanan bola sepak peringkat daerah Sepang. Marilah kita bersama-sama menyaksikan montaj ini. Memilih padang sekolah ni sebabkan oleh padangnya yang cantik, dan sini pun ada kemudahan parking dia senang, kemudahan tandas, makan, dan pelajar-pelajarnya ramah. Dan perbezaannya, panjang saya jadi PT, saya dah menggunakan padang ni dah banyak kali sebab kita pilih padang ni. Peningkatan padang ni dari tahun ke tahun memang ada penambahbaikan lah. InsyaAllah di lain-lain kejohanan kita akan cuba bawa ke sebelah sini lah. Terbaru tahun lepas kita jadikan SMK Sungai Rawang ni padang untuk pasukan veteran Negeri Selangor bertanding kat sini. Dan mereka memuji keadaan padang sini dan kemudahan yang ada di sini. Dia bila dapat juara ni dia ibarat macam orang panggil apa? Dia panggil happy lah. Lawan sekolah yang padu-padu. Grouping pun solid-solid. Semua boleh lah. Kita Sepang ni memang power lah kita nak cakap sebenarnya. Okay? Perasaan kami sangat gembira lah sebab ini kali pertama kan. Okay? Syukurlah apa yang syukur lah. Okay.